Assalamualaikum, hai korang. Ina nak share pengalaman Ina dining at Manggala Estate di Resort. Ina pernah dinner and lunch dekat sini. So far, masakan chef dekat sini memang sedap tau. Kalau makan dekat sini, suasana dia memang sangat-sangat cantik, tenang je. Plus, masakan dia memang sedap. Yang ini dah cuba kari sebenarnya. Kari dia memang sangat-sangat sedap. Manggala signature kari dia sedap gila, berasa pekat, lemak dia memang cukup perfect tau. Sedap gila, dia memang suka dia punya kari ni Thai fried rice. You know, model Thai fried rice pun sedap, besar gila portion dia guys. Lah kami nak habis makan kan. Air ni strawberry unicorn milkshake. Memang sedap dah cerita dia kan. 11 siang pula, tengah hari Ina pun pernah lunch dekat sini. Menu dia sama je lah dengan yang malam. Ni dia nak cuba garlic butter prawn. Sedap lah. Sini pun kawan Ina juga sedap juga. Menarik.